selesai sudah meet and greet bersama dengan Fatah Amin sempena dengan pelancaran buku 99 kata-kata Khalif Moden yang dilancarkan ini di New Central. Kita berkesempatan untuk menemu bual Fatah Amin sendiri tentang, kita berbicara tentang keistimewaan apakah yang patut korang tahu tentang buku ini. So kita tanya Fatah Amin sendiri. First kita nak tanya macam mana lahirnya idea untuk 99 kata. Sebenarnya ini adalah perancangan selama 3 bulan saya dengan Abang Eddie, core manager saya. Basically dia yang keluarkan idea untuk kumpulkan semua kata-kata Fatah Amin. Basically kata-kata saya selama saya berada dalam industri ini 4 tahun. So apa yang telah jadi dalam sepanjang kerjaya saya selama 4 tahun dalam industri ini. Kalau saya boleh sharekan dia kat mengikut sini, turutan ataupun macam mana? Dia sebenarnya benda ni randomly. Randomly. Right. So ini kata-kata Fatah Amin, kata-kata aluan. Kata-kata aluan right, untuk peminat saya. Dan macam ayat-ayat kat sini semua basic. Benda ni, kata-kata ni sebenarnya motivate diri saya. Alright. Saya benda ni sebenarnya memang bagi semangat dekat saya sendirilah. So bila Abang Eddie keluarkan idea, bagi saya idea untuk kumpulkan kata-kata ni, saya rasa ya bagus benda ni sebenarnya kalau kita boleh share dengan peminat saya juga. That's why kami bukukan hasil daripada kerjasama dengan idea kreatif juga. Dan kami decided untuk keluarkan buku ni. Alright. Selain pada tu, contoh kita nak bagi satu lah yang menarik. Macam ni. Setiap hari adalah hari yang baru dan jadilah yang lebih baik dan hari-hari sebelumnya. Kata-kata semangat, kata-kata yang lebih positif. Yang positif. Tak banyak gambar Fatah Amin dalam ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit gambar-gambar ni. Gambar-gambar ambil dari mana ni? Macam ni kan. Aku ini ada satu perangai aku tak boleh tengok orang berjaya sebab kalau boleh aku nak lebih berjaya. Benda ni memang dalam Instagram. Memang ada yang saya share, memang saya tulis kat Instagram, saya share. Ada yang saya tulis kat Facebook. Ada yang memang benda ni saya cakap personally dekat meja saya kan. Macam saya cakap dekat Abang Eddie, I kalau tengok orang yang berjaya, I lagi bila I surrounding dengan orang yang berjaya ni, I rasa lagi semangat untuk berjaya macam diorang. So benda-benda tu yang macam Abang Eddie ambil dan masukkan dalam buku ni. Selain pada tu, dalam buku ni juga kami lampirkan Wanita Takhir version akustik. Which is benda ni akustik version ni kita tak release mana-mana lagi. So kami lancarkan buku ni sekali dengan akustik version of Wanita Takhir. Di samping ada original song jugalah di dalam ni. Macam mana nak dapatkan buku ni? Mungkin ramai yang tertanya daripada Brunei tadi. Saya buat webinar, ada yang daripada Brunei, Singapura. Tanya macam mana nak dapat. Sekarang ni dah boleh beli direct terus dekat MPH, dekat New Central. Selain pada tu boleh beli secara online dekat website Idea Kreatif. Dan juga coming soon saya akan letak buku ni juga dekat kafe saya. So boleh dapatkan buku ni dekat Stokers Cafe. Semua